Akhirnya mak ayah kan bila sekarang semua ada kat rumah, aku kena kerja untuk masa depan dan untuk mak ayahku. Ya Allah, namanya tak jumpa mak, bapak, adik-adik. Ini tak ada orang. Kak Beda, saya tolong Kak Beda masak-masak tau. Saya dah tolong mak Kak Beda ni, saya nak tolong lah. Sebab saya bosan kat rumah tu. Tak ada apa nak buat. Yelah, nak keluar kan tak boleh. Jadinya, hari ni saya tolong Kak Beda masak-masak. Lepas tu kejap lagi saya hantar semua makanan yang Kak Beda masak ni, yang Kak Beda nak bagi kat jiran-jiran tu tau. Nanti saya tolong hantarkan. Tak apa, sekejap je saya keluar. Hantar tu dekat Makcik Senah, dekat Pak Razi, jiran-jiran kita. Nanti saya tolong. Ya, saya pakai mask. Okay, saya hati-hati, okay? Okay Kak Beda, terima kasih tau. Ini saya tolong Kak Beda dengan sangat ikhlas tau. Okay, Kak Beda, terima kasih. Tak, sekarang ni PKP tak ada keluar. Tak tahu. Bapak pun tak boleh nak kerja. Bapak ada yang keluar. Itu tu cari nafkah tu. Bapak tak cari nafkah. Tak. Cari kerja. Panggil bapak. Lepas ni kita kena sama-sama bekerjasama kemas rumah ni bersih-bersih. Bapak tak boleh nak Bapak tak boleh nak bagi korang duit macam dulu. Sikit sah jangan lebih-lebih. Sikit sah jangan lebih-lebih. Sikit sah jangan lebih-lebih. Jangan drama juga. Ha? Dengar yang pula bapak misik. Okay. Bapak tak boleh nak bagi korang duit macam dulu. Macam korang pandai-pandai buat TikTok ke cari duit kan. Cari duit. Lepas tu kita kena gotong royong nanti, okey? Kita kena bersama-sama kemas rumah. Mak tak nak bersepah-sepah rumah ni. Kakak-kakak kau tu jauh-jauh dia tak pergi nak tolong kita. Mak rindu kakak-kakak kau. Lah, itu ada kakak mana? Ada. Lama sangat tak nampak. Tak, sejak PKP takkan kau lupa kakak-kakak kau. Mak rasa macam Ayah, PKP kan perintah berkurung. Ingatan kita pun diperintahkan untuk kurung. Allah. Jadi kurung. mak rasa macam bila pulang Ni aku marah ni. Tengok PKP sekolah tak pergi macam ni lah. Nak Hello. Okey. Hai. Adik kau lah. Rindunya semua. Macam mana korang kat sana? Okey ke? Okey je. Okey, harum kat sini. Okey, sihat. Adik rindu. Adik rindu. Rindu juga. Banyak. Halo, anak-anak. Anak-anak. Jika Mak rindu orang tu. kau bila nak balik? Ya, mak katanya pun sihat-sihat je dengan adik-adik. Alhamdulillah. Kita nak makan, mak masak. Makan lah. Jaga diri selalu. Okey? Sekarang mak masak tu tak sedap. Itu rindu masakan mak. Nanti mak balik, mak nak cakap semasa PKP ni tolonglah jaga diri ya. Okey, Mak. Janganlah korang pula nak keluar semua. Tak. Alright. Korang dah nak korang mandi. Oh, adik. Semua jaga diri tak? Nanti mak sedih. Tak tahu. Semua jaga diri.